Sumpah laknat ni tuan-tuan dan puan sekalian. La haula wala quwwata illa billah. Dia asal hukum sumpah laknat ni mubahalah, dia panggil ni mubahalah. Isu mubahalah ni ada sedikit kekhilafan, perselisihan di kalangan ulama. Ada yang memperluaskan konsep mubahalah tu sampai dalam apa jua perkara kita boleh buat mubahalah. Ada yang kata ia tertumpu kepada isu-isu tertentu sahaja. Sebab pensyariatan mubahalah ni dia ambil dipetik daripada firman Allah, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Siapa-siapa yang benda ni, ayat ni turun ketika mana berlaku perdebatan, discussion antara Nabi dengan golongan-golongan Nasrani, Kristian. Isu dia apa? Isu dia Trinity, Tuhan tiga dalam satu. Nabi kata tak, kami kena tauhidkan Allah, Allah itu Esa. Orang Kristian kata tak, Tuhan tu tiga dalam satu. Kemudian turun ayat ni. Ayat ni apa? Bila dah kamu dah bentangkan hujah masing-masing, masing-masing tak boleh terima hujah masing-masing, jomlah kita bermubahalah. Bok mai anak-anak hang, bok mai anak-anak aku. Bok mai bini-bini hang, bok mai bini-bini aku. Bok mai apa dia, diri hang, bok mai juga diri aku. Kena hadir dia semua. Thumma nabtahil, kemudian kita bermubahalah. Kita tetapkan laknat Allah ke atas orang yang berbohong lagi berdusta. Kerana ayat ini tuan-tuan dan puan sekalian, saya kata tadi, ulama-ulama Islam ada berlaku kekhilafan. Antara yang saya petik menyentuh isu ini, saudara kepada pemilik website Islam QA. Islam QA siapa dia nama dia? Ha? Islam QA, saya terlupa. Dia banyak susun dan himpun fatwa-fatwa. Saudara kepada dia yang membahaskan secara bukan terperinci tentang konsep mubahalah. Islam QA ni bagus. Tuan-tuan dan puan yang boleh jadikan rujukan. Dia ada bahasa Inggeris pun ada. Bahasa Indonesia pun ada. Bahasa Melayu tetap pasti dah tak ada lagi. Bahasa Indonesia pun. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tak puas sahabat saya jumpa beritahu. Dia dibahaskan berlaku kekhilafan ulama. Ada yang ikat sumpah laknat ini, mubahalah ni tertumpu kepada perbincangan isu-isu agama, akidah. Dia bukan pi kepada isu yang membabitkan ird, maruah dan kehormatan. Maruah dan kehormatan ni guna sumpah biasa. Bab agama, akidah, syariat, Islam semua ni, yang ni boleh pakai mubahalah, sumpah laknat. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab bila cakap bab agama ni, dia kena bagi dalil, nas, Quran, hadis, Quran, hadis. Kau ni bagi Quran, hadis, kau ni bagi Quran, hadis. Siapa nak kata sebab betul ni? Sumpah laknat. Tapi bab maruah ni, kau ni tuduh. Kau ni datangkan bukti. Kau ni mungkin tak didatangkan bukti sebab dia dituduh, dia didakwa. Dia konsep dia tu berbeza. Jadi sebab tu saya dalam isu ni lebih cenderung kepada tak ada sumpah laknat, tapi boleh buat sumpah biasa. Sumpah biasa. Tuan-tuan jangan ingat, oh tak berat lah. Tuan-tuan, berat juga. Sumpah ni berat, bukan kecil. Kita aja, orang kita ni dia kira wallah wallah wallah, dia jadi nak jadi lagu Arab lah. Arab ni dikira wallah belaka. Tapi wallah Arab tu wallah adat kebiasaan. Kita tak, kita sumpah wallah ni tu besar tu. Sumpah ni mudah aja, wallah wabillah watallah. Sumpah ni dia kalau dia bersungguh, dia tak bersifat main-main, Allah terima. Sebab apa? Sebab Allah kata dalam Al-Quran, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tak kira sumpah yang bersifat main-main. Maksudnya kalau dia sumpah betul, dia sumpah betul. Bukan bererti bila dia sumpah tu dia betul. Tak juga. Sumpah ni hanyalah untuk menyelesaikan isu surface, isu atas muka ya.
nak meringankan tekanan, nak meringankan bebanan. Dia berkata, "Nu mana Aisyah radhiyallahu anha tak sumpah pun zaman dia tu." Aisyah kan kena tuduh sebagai penzina. Tak ada pun sumpah-sumpah pun. Apa semua. Tuan-tuan dan puan sekalian, isu yang berlaku di zaman Nabi ketika itu, kita nak kiyah dengan keadaan kita. Kalau nak ambil hak yang lain, sumpah lagi banyak. Sahabat-sahabat Nabi sumpah banyak. Ada. Yang nak ambil Aisyah berjawab. Isu Aisyah ni tuan-tuan, Nabi tak mau dengar apa. Nabi hantar Aisyah balik kepada Abu Bakar. Nabi hanya doa kepada Allah. Nabi tunggu apa? Wahyu. Kita tunggu apa dah ni? Wahyu memang mana? Kalau ada turun wahyu habaq Sahih Bukhari salah, settle masalah. Tak ada wahyu. Kira kita tinggal mahkamah. Sumpah, adakah sumpah Sahih Bukhari bererti saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia bersalah dengan Sahih Bukhari bersumpah? Tak. Salah ataupun tidak serah pada mahkamah. Tapi saya juga antara yang mencadangkan beliau bersumpah. Supaya apa tuan-tuan dan sekalian? Meringankan bebanan dan tekanan ke atas beliau. Sebaran maklumat orang bercakap tentang maruah dan kedudukan beliau. Itu cadangan dan pandangan saya sudah cakap tahun 2011 apa? Saya cadang supaya dia bersumpah. Adapun mantan mufti boleh dia mencadangkan sumpah laknat juga, sebab dia berpegang dengan pendapat sumpah laknat ni dia boleh belaka. Sama ada dalam isu agama ke, isu maruah ke, boleh belaka. Terpulanglah itu pandangan dia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu saya kata, bila dia tak boleh tampil untuk bersumpah, yang ni menimbulkan apa? Persepsi yang tidak baik, negatif orang tentang peribadi dia. Itu lah. Dan saya tak suka isu ni, orang duk cakap, orang duk ni, semua. Isu adalah keaiban orang. Kita, tuan-tuan dan puan sekalian, keaiban peribadi. Selesai isu ni, selesai di mahkamah. Dan umum pun tahu pun kisah mahkamah ni. Biar selesai di mahkamah secara profesional, secara mengikut prosedur-prosedurnya, dan kita mengamalkan dan mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam berurusan dengan isu-isu seperti ini. Kata Nabi di dalam hadis, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Sesiapa yang tutup keaiban seorang Islam, Allah akan tutup keaiban dia di hari akhirat kelak. Saya cakap dua-dua benda ni. Tapi cuba tengoklah, surah Abaq yang pro kepada kerajaan, dia ambil Fathul Bari meminta Datuk Seri Anwar Ibrahim bersumpah. Surah Abaq yang pro pembangkang, dia ambil Fathul Bari menyelar UMNO kerana menyebarkan isu tentang ni. Tengok tu, politik. Kita cakap dua-dua untuk kebaikan dan kemaslahatan ummah. Kita tak setuju dan kita tak mau sekiranya benar ada pemimpin yang seperti ini, ia akan merosakkan masa depan dan kebaikan negara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak mau kalau boleh. Namun berbicara tentang individu-individu yang seperti ini, tuan-tuan, kita kena berhati-hati. Dibimbangi, keaiban kita juga akan terserlah dan dituntut oleh orang-orang yang lain. Adapun nak lawan secara teknikal, lawan secara ideologi, lawan secara pendirian, lawan secara gerak kerja, lawan secara pendapat dan pandangan, itu yang lebih menepati ciri-ciri dan nilai-nilai Islam. Islam ajak kita prinsip. Walaupun kita kata depa duk kata kat pemimpin kita lagu ni, tuan-tuan, kita kena ingat, pada hari ini, betul ataupun tidak, sebahagian orang dia mula rasa simpati. Kesiannya hampa duk kata kat dia sampai lagu tu. Jadi sekiranya contoh isu MH370 ni, hari ni tuan-tuan, rating pemimpin ni, saya cakap ni bukan saya nak ni apa, rating Menteri Pertahanan ni, Datuk Seri Syamudin ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau beberapa bulan lalu ni, orang semua tahulah, beberapa bulan lalu nak pemilihan ni, dari sudut rating, saya cakap rating ni, orang semua pun tahu, turun ke naik? Turun, orang tahu. Tapi hanya kerana kes MH370 ni, rating dia apa? Naik. Surah Abaq pembangkang puji dia, surah Abaq yang pro pada pembangkang puji dia, orang nak puji statement-statement dia. Allah ni dia nak buat senang. Naik turun manusia ni, kita percayalah. Yang penting kita ikut
laksanakan apa yang dia tuntut, insya-Allah akan ada kebaikan. Isu yang berlaku ni tak sangka orang duk kata orang teruk. Tapi sebelum ni orang duk kata apalah hang nak pergi duk cari dekat laut Selat Melaka. Apa? Orang pakat duk gelak, orang pakat duk pemain. Tengok Amerika kata apa? Lautan Hindi tu seberang Indonesia lagi tu. Lagi jauh. Pentagon kata, walaupun sumber masih dia belum keluar statement rasmi. Lagi jauh. Awak tak gelak. Amerika cakap, okey. La ilah. Tapi itu saya nak sebut di sini, tuan-tuan. Ini tidak ada masalah. Kita ikut saja. Kita laksanakan gerak kerja kita, tugas kita, penjelasan, penerangan kita. Isu-isu peribadi ini ketepikan, lawan secara ideologi, secara bijaksana. Penjelasan, maklum balas, kemudian maklumat sampaikan kepada saluran yang betul. Saya kira insya-Allah kita boleh berada di tempat yang sepatutnya, insya-Allah. Wallahu a'lam.